Bosan tengok apa ni? Apa nak tahu tak macam mana nak bagi anak hampa sentiasa minum air setiap hari? Dengan cara yang paling efektif dan senang. Macam mana cara dia? Sebelum kita tunjuk caranya, biar kami tunjuk ingredient yang ada dekat dalam tu. First of all, kita ada manggis. Lepas tu kita ada buah lemon. And last kali yang paling penting kita ada seaweed tau. Macam ni lah dia punya packaging. Dia datang dalam bentuk sachet macam ni. Sangat senang untuk dibaca, dibawa. Tinggal buka, tuang dalam air, kacau-kacau dah boleh minum. So sekarang ni kami nak buat magic. Kita masukkan pati kita masukkan air kalau nak bagi sejuk. Dan kita masukkan ayak. Cara kita punya ayak pun dah siap, jom kita minum. Nampak refreshing tu. Memang sedap. Rasa dia sedap tak kau? So kepada mak-mak yang dekat luar sana yang anak dia macam payah sikit nak minum ayak, apa bolehlah try kita punya seaweed mangosteen ni. Ni dekat mana boleh dapat ni? Apa boleh dapatkan kita punya seaweed mangosteen ni dekat dalam kita punya beg kuning tau. Dekat beg kuning ada jual. Untuk masa sekarang dia tengah bagi harga trial pack tau, terhad kepada 100 orang yang terawal. Okey. So kepada siapa-siapa yang tengah tengok video ni, kalau hampa nampak still ada harga trial pack tu, hampa kena grab cepat-cepat sementara stok masih ada.